Tapi kalau mak tak pakai tudung, anak nak tegur tak boleh jerkah. Kerana Allah kata wala tanharhuma. Jangan kamu jerkah, jangan kamu tengking akan dua ibu bapa. Jika ada seorang yang hidup bagai penyakit bulan Ramadan lepas hingga tidak berpuasa sepanjang Ramadan, namun sehingga hari ini penyakitnya tak sembuh. Menurut doktor, kesehatannya terjejah, tak berdaya untuk ganti. Dia pun bayarlah fidyah kerana masalah tersebut, namun cuba juga untuk ganti. Apa pandangan mengenai kes begini? Benarkah dia hanya beres dia dengan bayar fidyah? Baik. Orang ini sakit, tak boleh puasa Ramadan. Bukan saja Ramadan, tak boleh puasa. 11 bulan lagi pun dia tak boleh qada. Dia tak larat dengan sakit dia itu. Maka orang ini tidak ada qada baginya. Betul, dia hanya perlu wajib bayar fidyah. Allah sebut dalam Quran, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang sakit, yang tidak ada sembuh, atau tua yang semakin tua, yang tidak ada kuasa berpuasa, mereka tidak wajib berpuasa, hanya wajib bayar fidyah. Faham tak? Betul? Yang wajib